Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anastasia Munirah binti Nur Hisham. Nama metrik 10 DLS 23F1019. Untuk soalan pertama iaitu saya sudah meletakkan dua peta melalui road transport dan intermodal transport. Yang pertama ialah road transport. Road transport mengambil masa 16 jam 14 minit jika dari Penang Port ke Bangkok, Thailand dengan jarak 1134 km. Yang kedua ialah intermodal transport. Intermodal transport ni ialah mixed mode of transport. Kita menggunakan pelbagai mode of transport untuk ke sesuatu tempat, ke destinasi yang kita hendak tuju, iaitu jika dari Penang Port ke Bangkok, Thailand, yang mengambil masa 19 jam 35 minit dengan jarak 1140 km. Untuk perbandingan iaitu comparison between intermodal and road transport, iaitu yang pertama, faktor yang pertama ialah cost. Jika menggunakan intermodal, ia lebih murah, dan jika menggunakan road transport, ia lebih mengambil kos yang agak tinggi. Seterusnya ialah transit time. Intermodal agak perlahan dari road transport. Road transport akan mengambil masa 3 jam laju berbanding intermodal transport. Seterusnya yang ketiga ialah reliability and congestion, iaitu untuk intermodal moderate but has potential of delay sebab menggunakan pelbagai jenis mode of transport. Untuk road transport, low reliability because of traffic jam sebab menggunakan pengangkutan jalan, iaitu mungkin kereta ataupun sebagainya. Seterusnya ialah handling. Untuk intermodal, handling, loading or unloading, which can increase risk for fragile goods. So untuk road transport ialah lower handling process. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir ialah carbon footprint. Untuk intermodal ialah lower emission, and untuk road transport ialah higher emission. Untuk soalan yang ketiga ialah 3 advantages if using intermodal transport. Yang pertama ialah cost efficiency. Cost efficiency is combining rail, truck and sea transport helps lower shipping costs, especially for long distance freight, since rail and sea are cheaper per unit compared to road transport. Yang kedua ialah flexibility and accessibility. Flexibility and accessibility is intermodal offers door-to-door service by integrating truck for the first and last mile. Yang ketiga ialah environmental benefits. Environmental benefits is using rail or sea for the bulk of the journey reduce fuel consumption and carbon emission compared to relying solely on trucks.